Warga asing kantoi simpan 350 minyak masak paket di rumah. Tonton je lah video ni sampai habis. You tahu ni apa barang? Minyak paket. You bukan warga negara Malaysia kan? Untuk apa? You cakap macam, untuk apa you beli banyak? Barang siapa punya? Saya Ha? You punya barang? Banyak ni. You tahu ni apa barang? Minyak paket. You bukan warga negara Malaysia kan? Untuk apa? You cakap macam, untuk apa you beli banyak? Ha? You confirm your license pun tak ada, permit pun tak ada. Untuk apa you beli banyak? cuma simpan Simpan untuk apa? Ha? kadang-kadang tolong kawan lah. Tolong kawan? Berapa ramai you punya kawan ni? Lagi mana lagi? Ni lagi. Ni. Nampak ni. Saya orang Malaysia boleh beli 3 paket je. You bukan warga negara Malaysia, tu berbandel-bandel yang beli. Apa bisnes kau buat? Lambak minyak kau ni. Salah ni. Memang kau kena je. Ni tak ada kompromi ke apa ke, dah lah kau ambil subsidi rakyat Malaysia. Kau simpan banyak-banyak, permit apa tak ada, license tak ada. Sampai bocor-bocor minyak kau ni ha. Kau bagi je sama, kau bagi pasport kau bagi apa saja surat, kau duduk kat sini. Kau jangan pergi mana. Sudah berapa lama kat Malaysia? Tahun 2007 mari. Ini minyak mana dapat? Saya dapat daripada sekecil. Dia hantar sini ke you pergi ambil? Saya ambil satu beg lah. Kalau pilih barang banyak dia bagilah. So sekarang ini minyak sini. Minyak ni satu orang saja hantar. You tak tahu langsung nama dia siapa? Nama dia tak tahu. Saya tahu dia kedai ada dekat pasar. Sebelum ni you pernah beli ini minyak dengan dia lah? Ada sikit-sikit. Sikit-sikit. Ini macam mana dia boleh bagi banyak? Dia cakap dia banyak ada, itu saja dia bagi. Ini semua you beli dengan dia berapa kilo? 300. Ni semua 300 kilo. Ini 300 kilo. Berapa lama boleh habis? Sampai 6 bulan. 6 bulan baru habis. Kenapa you beli juga? Taruh dapat, sisa dapat. Memanglah warga asing mana boleh beli. Okey, pada hari ini hasil risikan dan juga tindakan oleh KPDN Teluk Intan, kita berjaya menemui lebih kurang dalam 350 kilo minyak paket yang disimpan di sebuah premis yang diduduki oleh warga asing. Kita akan sita semua minyak ni untuk tindakan lanjut. Dan warga asing ini kita akan tahan. Macam biasa, follow kami untuk next terjahan. Assalamualaikum.